Hai guys, kembali lagi bersama Nafs Afi di sini dan hari ni guys aku akan bermain Minecraft Survival Part 1. Jadi jom kita masuk ke dalam videonya. Tapi sebelum tu, jangan lupa like dengan subscribe dan share dekat semua kawan-kawan. Okey, jom kita masuk ke dalam videonya. Okey guys, jadi aku akan ambil kayu dulu. Aku nak ambil kayu dulu, lepas tu buat PX dengan X dan mining batu. Okay, kita buat crafting table, stick. Okay, jom aku nak craft X dengan PX sebab sword tu tak penting sangat pun guys. Aku lagi suka X dengan ni je, dengan PX. Ada zombie tu. Macam creeper. Okay, mungkin aku akan mining tapi kat gua ni gelap. Terkejut aku. Kita main dulu, kita main batu. So aku akan buat PX batu dengan X batu. Terkejut aku, hampir aku mati dengan zombie guys. Aku rasa aku akan keluar dari gua ni sebab gua ni terlalu berbahaya guys. Aku tak ada armor apa-apa lagi. Skeleton. Lari. Zombie tu full armor gold guys. Bahaya kalau aku lawan dengan dia. Okay. Tak apa, aku akan craft dulu. Craft X batu, PX batu dengan furnace. Okay, aku rasa aku perlu ambil aku perlu ambil kayu lagi guys. Okay. Untuk aku rasa aku nak cari makanan. Sambil cari makanan tu aku boleh buat katil ke. Kalau jumpa sheep lagi bagus. Ada sheep. Ada village. Aku nampak village tu. Kau nampak? Ada villager. Ada village. Mantap lah. Bagus lah. Aku boleh jumpa iron banyak ni. Ni aku ambil makanan dorang. Item guys, macam Hagbell ke kan, tak kisahlah. Jadi korang tunggu dulu, aku akan cepatkan video ni. Guys, aku rasa aku dah looting semua rumah kat sini guys. Jadi sebab dah nak malam aku nak tidur. Okay. Guys, jujur aku tak tahu nak buat apa lagi. Mungkin aku akan aku tak tahu lah. Kapal kot. Aku nak pergi ke tempat lain. Okay. Boleh aku buat kapal. Aku pergi menjelajah tempat lain pula. Sabar rumah ni. Ya. Yes, aku rasa aku akan buat kapal.
Boleh lah aku ambil barrel ni, boleh aku guna untuk menggantikan chest. Walaupun chest aku dah ada 6 guys. Okay, aku akan build boat. Okay guys, jadi aku akan skip bahagian aku nak buat ni. Okay guys, jadi kali ni aku jumpa nether portal. Jadi aku dapat barang-barangnya. Barang-barangnya tak sangat pun yang aku dapat ni, tapi tak apalah. Okay, aku akan terus menjelajah guys. Aku sebenarnya nak ambil gold dekat atas tu, tapi tak boleh. Aku tak ada PX iron guys. Iron maksud aku. Okay guys, aku jumpa village lagi guys. Mungkin tempat ni aku akan buat jadi rumah aku guys, dekat tempat ni. Okay. Sebab aku suka guys dekat bahagian-bahagian jungle ni. Tempat jungle ni yang untuk aku cantik. Looting village ni guys. 3 emerald. Mantap lah. 3 emerald guys. Wah, 3 emerald. Mungkin aku akan cauldron ni aku ambil juga. Tadi aku nak penuh, jadi let's go. Kita akan cari barang-barang lagi dekat village ni. Rumah ni kalau tak salah tak ada chest. Okay guys, jadi aku akan buat rumah aku mungkin dekat situ guys. Okay. Okay. Guys, aku rasa aku nak bunuh iron golem ni. Tapi sebelum tu kita akan kumpulkan tanah dulu. Okay. Aku nak buat persediaan untuk build ke atas. Kalau tak, aku akan mati. Kat sini dulu guys. Takut aku mati yang tiba-tiba, mana tahu. Okay, let's go. 1, 2. Okay. Sabar. Kita akan build rumah. Cukup. Okay, mantap. Kita dapat guys. Jadi aku rasa aku kena build X pula. PX iron guys. Sabar. PX iron. Aku cukup tak? Okay. Okay, PX. Aku rasa aku nak buat rumah aku antara dekat dengan village ni atau dalam hutan tu. Tapi aku akan bina rumah aku dekat part 2. Okay. Terima kasih dah tengok video ni sampai akhir. Yang suka video ni jangan lupa like, subscribe dan share dekat semua kawan-kawan. Bye guys. Bye.